Kali ni kita akan gunakan speaker Audec yang terkini, Audec Kira nama dia, dan kita tukar sound system daripada analog ke digital mixer. Ini dia Surau Al-Ukhwah Pangsapuri Seri Meranti, Seri Damansara, Kuala Lumpur. Kami dipanggil untuk tugasan upgrade keseluruhan sound system yang ada di surau ini, InsyaAllah. Ini dia speaker yang digunakan sekarang di surau ini. Di surau ini masih menggunakan analog mixer konsol. Jadi kita akan tukar mixer ini kepada digital. Okey, equipment selamat mendarat. Semua equipment telah sampai. Kami juga telah membuat pendawaian baru untuk speaker koridor ni, sebanyak 8 unit speaker keliling surau ni. Alright. Ini pula speaker digunakan di ruangan sebelah kanan ni. Setelah di-upgrade menggunakan digital mixer, kemudian itu dia wireless mic serta beberapa buah AM yang baru. Untuk penjagaan equipment supaya mengelakkan daripada panahan peti, ni dia kita gunakan power regulator untuk surau ni. Kita juga memasang monitor speaker untuk Bilal Azan dengan switch untuk kesemua speaker-speaker yang digunakan sekarang. Baik. Lepas tu kita ada monitor untuk Bilal. Ini dia monitor untuk Bilal. Kemudian kita tukar mic Imam kepada mic Shure. Itu dia. Kemudian ini dia speaker yang digunakan di depan ialah speaker Audec Belgium Technology, Audec Lino, dan juga speaker main kita menggunakan Audec yang terkini, iaitu Audec Kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, tugasan kami telah pun selesai. Syukur pada Allah. Terima kasih pada mereka yang telah menggunakan perkhidmatan kami Abar Business and Services untuk upgrade sound system di surau ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi di next project pula. Assalamualaikum.